Saudara-saudari, Sekan Kim Siang dan rakan-rakan Jerry B. Kang dari Kang Financial Advisory dan CC Advisory. Ya, hari ini kita punya topik ialah sangat-sangat penting ya, ialah kenapa kadar kelahiran di Malaysia menurun. Ya, apakah punca? Ya, jadi saya punya pendapat ialah menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan PBB, sebuah negara dikategorikan mengikut peratusan penduduk berumur 65 tahun ke atas. Jadi Malaysia kini sudah berada di fasa menua sekitar 10% dan dijangka menjadi negara tua menjelang 2030. Apa yang membimbangkan ialah Malaysia mengambil masa hanya 20 tahun untuk fasa ini. Ya, jadi okey, punca utama adalah kadar kesuburan yang jatuh di bawah paras gantian 2.1 anak bagi setiap wanita. Ya, ini faktor-faktor menyumbang ialah kos sara hidup, rumah mahal dan gaji rendah. Ya, jadi ini ramai suka menyediakan kurang untuk keluarga besar. Ya, saya punya sampai sini saya. Jadi kita jemput rakan-rakan saya Jerry Kang untuk menyampaikan. Ya, Jerry. Okey, sebenarnya ada banyak kesan lah. Oleh kerana kadar kelahiran ini sebenarnya ada faktor lain selain itu. Sekarang negara kita menuju ke arah era digital yang sangat mantap dan sangat boleh dikatakan mau tak mau kita harus menerima kenyataan ini. Sekarang dalam era digital, yang bekerja lama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, kau kena belajar semua banyak perkara. Oh, malah mau belajar lah tu. Kau kena belajar. Dalam bidang digital ni sangat advance. Banyak perkara, biarpun dalam industri dalam bidang yang begitu lama, kau kena belajar semula. Kau tidak, macam mana mau bersaing dalam keadaan sekarang atau dalam keadaan yang masa hadapan. Tiada masa mau asal anak lah. Okey. Kedua, jika dibandingkan dengan Malaysia dan Jepun kadar kelahiran juga rendah, kadar kematian juga rendah. Di Malaysia pun kadar kelahiran tinggi, kadar kematian juga memang tinggi. Ini satu kenyataan. Saya tak nak elaborate lah. Itu saya pandangan dari saya. Terima kasih. Okey, dari Jerry Kang kita ulang. Jadi menjelang AI punya masa, banyak yang ambil masa belajarlah. Jadi tidak masa untuk beranak atau asuh anak lah. Ini dari dia punya pengulas dari Jerry lah. Jadi sila like, subscribe dan sokong. Terima kasih dan share ya.